Kalau datang Johor, ramai sebut pasal asam pedas. Hari ni asam pedas dapur kayu, a bit different sikit rasa dia, memang unik. Kita berada dekat Batu Pahat. Satu-satunya asam pedas dapur kayu dekat Batu Pahat. Kita cuba try test. Let's go. Assalamualaikum. Abang Ehsan ni. Allah Akbar. Saya tumbang buat video ini abang. Berapa lama buka bang? Ini 50 tahun lah. 50 tahun. Kenapa pilih buka Jumaat Sabtu Ahad? Ramai tanya. Dia macam ni. Ibrahim pendek, dia baling dahulu 3 kali je. Cukup. 3 kali cukup. Masuk 4 kali tak edit. Ini apa? Sayur asin. Ada orang kata Johor pakai sayur jeruk, betul ke? Kalau kita kat sini ikan yang segar. Ikan segar, ikan fresh. Kalau ada ikan fresh, kita berniaga. Kalau tak ada ikan fresh, tutup. Asam pedas dah usia 50 tahun. Yang ni dekat Batu Pahat tu. Dia pakai sawi jeruk. Kita nampak tadi banyak-banyak bagi sawi jeruk. Kalau minta boleh je bagi. Ambil ni sawi jeruk. Aku paling suka kalau ada sawi jeruk. Sebab sawi jeruk ni dia bagi satu rasa yang lain lah. Masam dia kena. Lepas tu buka asam pedas ni dia unik tu sebab dia a bit manis sikit. So dia tak sama macam asam pedas aku rasa masam saja kan. So dia manis sikit. Tak terlampau pekat sangat, tak terlampau cair sangat asam dia. Cuma daripada tekstur dia, kita nampak dekat tekstur asam pedas tu, dia cili dia tak berapa hancur sangat dia buat. Memang macam tu punya style daripada dulu lagi. Ikan rakyat saja, dia tak ada ikan mahal. Kepala ikan jangan, memang tak ada. Ikan kicap, ni ikan kicap, ikan goreng dengan kicap. Ya. Okay. Ikan rakyat, ikan jancaru atau ikan jacket. Ikan dia manis ha. Nampak rasa ikan dia manis. Kalau isi dalam tu lembut, cantik, putih. So betul lah dia pakai. Tak fresh. Tak fresh, tak berniaga. Yang unik untuk asam pedas ni, aku dapat rasa dia punya aroma daripada dapur kayu tu. Dia ada bagi satu rasa tu bila kau makan asam pedas. Dengan dia punya rasa asap smoky orang kata. Oh, walaupun kau makan dengan nasi, dia punya rasa pedas masam tu masih maintain lagi. Sebab ada setengah asam pedas kau makan, bila makan nasi dia rasa dia lebih turun lah. Sebab nasi ada satu lagi sifat rasa dia menelankan rasa. Ambil dengan tahu tempe rojak. Dia ada sambal kicap tu. Kan macam ni. Rojak umpama macam kau makan dengan sambal kicap lah. Cuma pedas juga dia pun sambal kicap. So average untuk kuah dia ni, bila kau makan waktu lagi sejuk, dia lagi masam lagi kuat. Waktu panas tu masam tak terlampau kuat sangat lah. So aku boleh bagi untuk rating, saya komen daripada ikhlas daripada hati boleh Baik-baik, silakan boleh insya-Allah. Tak ada hal sedap. Tak ada, boleh makan, alhamdulillah. Okey, mana nak datang cek kedai asam pedas ni? Kedai dia agak teruk sikit tau. Dekat belakang pasar pagi Batu Pahat. Sana kan pasar yang kat tengah-tengah tu. Tu pasar borong pagi yang banyak satu kumpul tu. Ni jalan belakang Kedai dia betul-betul kat sini.